kita nak ambil umpan udang hidup 30 ekor dan juga pompon sudah. Okey. Masuk. Rot masuk lu. Sudah. Kita buka sel. Okey, kita pergi kilo 6 Berat pukul 9.30. Pagi tenang. Kita sampai umpan yang tinggal. Teroyong mengangkat barang. Kelong 6. Open in kelong 6. Kita ada Bilal, kita ada Imam. Complete set. Apa dalam? Okey bang. Okey. Jom. Okay, lampu dalam Swiss. Tapi ni tak ada. Okey. So sampai. Ini dalam bilik dia ada kipas, lampu ada semua. Tu life jacket banyak ni. Ni dapur. Bilik ayur. Okey, cantik. Ada dapur. Set up. Dah siap buat perambut, jadi masuk untuk makan. Menu kita ini nasi goreng kampung dengan ayam goreng KFC. Tapi bukan KFC yang tu, ini sendiri punya. Special punya ni. Kita tengok. Buka. Tu dia. Goreng kampung. Ayam goreng KFC. Sos cili minyak asam. Okey, kan. Ya. Masih lagi sunyi. Angin tak ada ni. Panas ni. Belum ada yang naik. Kopi. Okey, dah tampak Loli TV di Kelong 6. Okey, sekarang Kelong 5, Kelong 6 dah ada Loli TV. Okey. Madu ikan. Okey Besin Okey tu dia. Ikan bolehlah bawa rasa. Okey. Tu dia pukul 12 9 naik, pukul 12 9 naik. 9 naik pukul 12. Okey, gambar tu. Ish. Terus. Ho. Lama. Nyelamat. Tarik macam pari. Kira alhamdulillah. 9 kedua. Besar. Oh lama. Berapa itu? Woi, pari siapa dapat? Alamak, Tok Bila dapat pari. Tukar. Ni apa minum. Belakang ni. Tak nampak abang gelap bang. Tukar ke? Tukar. Bukan pari Okey tengok ada Pak Bila dapat tukar Oh, tengok ikan subuh. Okey, kita tengok. Ikan apa yang makan time subuh ni? Tapi itulah umpan dah habis. Oh,
Blues Gang. Okey. Duri eh. Maju ayo. Tengok tu ayo. Maju ayo. Oh, saat-saat akhir ni. Saat air umpan habis. Umpan apa tu? Oh, ikan ni. Makan kau sendiri. Oh, ini duri. Woi, kiri ke kanan. Zigzag. Kanan. Oh, oi. Yo. Oh, duri itu dia. Yang kedua Oh, 11 minit semua ni. Lihat, saya mana? Oh. Jadi abang. 2 minggu lagi nak pergi cari sotong ni. Lagi juga. Oi, tali siapa rambut kamu tu? Bawa naik atas, bawa naik. Tinggi. Kalau pulang sebelah macam ni. Salam Alhamdulillah. Alhamdulillah dengan izin Allah. Pagi ni kami dari geng memancing Loli TV berada di Kelong Pepein Telogong. Alhamdulillah tak kumpau. Mantap. Kami tak kumpau. Jom. Siapa nak gambar seorang ni? Saya nak lempar dulu. Mana? Ni. Okey. Sekarang kita di Kelong Pepein Kelong nombor 6. Okey, keadaan macam ni Kat sini ada meja, ada kursi, itu ada barbecue. Okey, sini ada pangkin sikit. Ada kursi. Okey. Ni pangkin. Ni pelantar mancing. Luas ni mancing. Luas ni. Okey, sini ada kursi. Sekejap. Sambil mancing tu. Ini stok air bersih untuk tandas dan juga untuk masak. Okey, belakang ada laluan Laluan belakang ni ada lagi stok air bersih. Cuci tangan. Dalam ni. Okey, ini tempat barbecue. Alright. Kita tengok dalam. Okey, ini dapur. Dapur dia. Okey, ada tong gas, dapur, cerik ada, kuali ada. Sudip. Pinggan mangkuk, periuk. Okey. Cawan, pisau semua. Sejak. Okey, air ada, air. Air, okey. Sinki. Bila air. Ada orang ni, tak apa, sekejap lagi tengok. Okey, ini dia punya tempat tidur dan juga solat. Okey. Dia pakai solar. Dia ada kipas satu Swiss. Boleh mat lah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang boleh tidur dalam ni. Kat luar tu pun ada beranda. Dia ada bagi sejadah untuk solat dan juga safety jacket. Okay. Macam dah kepenatan tai ikan ni semua ni. Okay, kita ambil air Okay, bilik air sampoi. Okay, ada pipe air, ada tempat pembuangan. Okay, luas lah, selesa lah. Okay, standard lah. Kelong punya bilik air kalau macam ni dah okey lah. Standard Kelong dah okey lah macam ni. Okay, itu saja trip kita kali ni di Kelong Pepein Telogong, Kelong nombor 6. Okay, insyaAllah lepas ni kita try Kelong lain pula. Sedekah
Okay. Kita tengah tunggu bot datang ambil kita. Kelong Purple Inn. Kelong 6. Okay. Kita pindah. Tak sampai 2 minit lah dah sampai lah Jeti. Ok ni trip nak turun Wah, mancing sini Jeti. Ok, dah sampai Alhamdulillah. Ok, Alhamdulillah dah sampai Jeti Telogong. Ok.